Kalau tajuk ni dia kena baca daripada atas lah. Bukan tajuk ni je. Semua tajuk kena baca daripada atas. Dia kata Raja 5.1 menunjukkan 3 garis lurus EF, FG dan GH. Titik F berada pada paksi X. EF selari dengan GH dan FG ialah selari dengan paksi Y. Diberi bahawa persamaan EF ialah 2X tambah Y sama dengan 6. Okay, dia banyak bagi info kat sini. Dia kata EF selari dengan GH. Okay, keluar dulu info dia. EF selari GH. Okay. FG selari paksi Y. FG selari paksi Y. Okay, lepas lagi dia bagi tahu EF ialah 2X tambah 6 sama dengan 2X tambah Y sama dengan 6. EF 2X tambah Y sama dengan 6. Lepas tu dia kata nyatakan persamaan garis lurus FG. Persamaan garis lurus FG. So awak kena tahulah FG awak punya koordinat F, koordinat G. Okay, kat sini ada G. Dia lah 3 dengan 10. Dia kata FG ialah selari dengan paksi Y. Maksudnya dia garis lurus yang sama. Lepas tu, kalau awak tengok kat sini, G dengan F ni sama garis. Apa yang sama? Dia punya paksi X dia sama. So, dia punya koordinat ialah 3, 0. Macam mana dapat 3? 3 tu daripada G. So, dia garis satu garis. Kenapa 0? Sebab Y dia 0. So, kita akan terus dapat 3, 0. F ni ialah 3. X dia 3. So, koordinat dia 3, 0. Lepas tu, bila dia cakap persamaan garis lurus FG, maka X sama dengan 3. Satu markah je. Okay, kalau kita ada koordinat, contoh kat tepi saya buat. Contoh. Kat sini dia ada 3G, 3, 10, F, 3, 0. Okay, kalau tengok kat sini 3 dengan 3, maksudnya dia punya garis lurus ialah X sama dengan 3. Kalau contoh lain, K 0, 5 dengan L 3, 5. Okay, 5 dengan 5 dia sama. Dia nak garis lurus L. KL. So, garis lurus dia Y sama dengan 5. Ini cara mudah untuk ingat lah. Sebab dia tak ada kecurunan. Kalau dia sama, dia tak ada kecurunan. Kenapa tak ambil 10? Okay, kalau 10 ni ialah Y. Okay. Y tu maksudnya ialah, saya guna pen lain. Macam ni, kat sini Y. Y. 10 tu dekat sini. Dekat paksi Y. Ni 10. Sekarang kita nak tengok X. X ialah 3 dengan 3. 3 ni kosong dia kat sini. Kalau F ni, Y dia ialah kosong bukan 10. Sebab 10 dekat sini. Tajuk ni kena pandai baca koordinat. Ni koordinat X, koordinat Y. Ni koordinat X, koordinat Y. Sebab tu dia 3, 0. Lagi satu 3, 10. So kalau satu garis ni mungkin 3, 4, 3, 5. 3, 4, 3, 5, 3, 6. Masih 3. Tapi Y dia lain lah. 4, 3, 5, 3, 6. 3 dia masih sama sebab dia satu garis X yang sama. Okay. Lepas tu dia kata dia nak pintasan X untuk GH. Sebelum cari pintasan X, kena cari Y sama dengan MX tambah C. Untuk GH, Y sama dengan MX tambah C.
Dia kata EF selari dengan GH. So tulis kat tepi MEF sama dengan MGH. Okay, dia dah bagi tahu dah. F sama dengan EF sama dengan 2X tambah Y sama dengan 6. So Y sama dengan 6 tolak 2X. Kalau susun balik Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Maka MEF awak ialah sama dengan negatif 2. So MEF sama dengan MGH sama dengan MEF sama dengan negatif 2. Maka MGH sama dengan negatif 2 juga. Okey, masukkan dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan negatif 2 X tambah C. Sekarang kita nak cari persamaan garis lurus GH. Okay, so GH. Kita boleh ambil kat G, kita boleh ambil kat H. Tapi H tak ada nilai. So kita akan ambil 3 dengan 10. Dia ada 3, 10. Okay, masukkan 10 sama dengan negatif 2, 3 tambah C. 10 sama dengan negatif 2, 6, tak ada 2 dah. Negatif 6 tambah C. 10 tambah 6 sama dengan C. C sama dengan 16. Okay, persamaan garis lurus dia ialah Y sama dengan negatif 2X tambah 16. Okay, so dia nak pintasan X. Pintasan X, Y sama dengan 0. Kalau dia nak pintasan X, Y dia sama dengan 0. Y sama dengan 0. So guna balik Y sama dengan negatif 2X tambah 16. 0 sama dengan negatif 2X tambah 16. Okay, negatif 16 sama dengan negatif 2X. Negatif 16 bahagi negatif 2 sama dengan X. X sama dengan 8. X sama dengan 8. Okay, so markah dia tadi dah dapat satu markah. Y, M dia dapat satu markah lagi. Cari C dapat satu markah. Okay, letak Y sama dengan 0 dapat satu markah. Jawapan akhir satu markah. So dapat 5 markah kat sini. Okay, dia kata darjah 5.2 menunjukkan dua garis OP dan RS dilukis pada satu satar test. Garis OP selari dengan garis ORS. OP selari dengan garis RS. Keluarkan dulu. OP selari RS. Okay, maksudnya kecerunan sama. MOP sama dengan MRS. Okay, ni info dia. Okay. Dia kata kecerunan garis OP. Dia nak garis kecerunan OP. Okay, so O tu OP start daripada O. O asalan dia kata. So maksudnya 0, 0. OP, kecerunan formula dia ialah kecerunan M sama dengan Y2 tolak Y1 perkan dengan X2 tolak X1. So O1 ialah X1, Y1, X2, Y2. Okay. So M sama dengan negatif 12 tolak dengan 0 perkan dengan 8 tolak 0. Negatif 12 saja. 12 tolak 0 perkan dengan 8 tolak 0. So M akan dapat
3/2. Okay, siapa yang dapat 3/2 betul? Okay, ni dapat 1 markah, bawah dapat 1 markah. Lepas tu dia cakap dia nak nilai H. Nilai H. Okay, so dia kata kecerunan MOP sama dengan MRS. Okay, kita tengok dulu. H ialah ada X1, Y1, X2, Y2. Sebab dia kata MOP sama dengan MRS. Maka MRS sama dengan 3/2. So M tadi 3/2 sama dengan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. So Y2 ialah 0 tolak dengan 9/2 bahagikan dengan 7 tolak H. Okay, kena selesaikanlah yang ni. Tak muat. Ini untuk soalan nombor 2. Okay, so 3/2. Okay. Dia akan darab silang lah. So yang ni akan darab dengan 3, 2 ni akan darab dengan atas. Okay, 3 darab dengan 7 tolak H sama dengan negatif 9/2 darab dengan 2. 21 tolak 3H sama dengan negatif 9. Okay, negatif 3H sama dengan negatif 9 tolak 21. Negatif 3H sama dengan Sekejap. Negatif 9 tolak 21 akan dapat negatif 30. H sama dengan negatif 30 bahagi dengan negatif 3. H akan dapat 10. Okay. Gunakan H sama dengan kosong ni dapat 1 markah. Jawapan akhir 1 markah. Dia 4 markah je. Kenapa kita nak guna M? Sebab tu dia info yang dibagi. So kita guna M sama dengan YX2 guna formula yang samalah. Lepas tu kita masukkan yang ni. So 0 Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Lepas tu darab silang. Darab silang, selesaikan H akan dapat sama dengan 10. Dapat? Okay, siapa dapat bagus. So Melaka ni dia keluar 5, 6, 7, 8, 9. 9 markah. Kalau 7, 10, 7, 0. Bukan 7, 10, 7, 0. Boleh? Okay, X1, X2 tu tak kisah mana-mana. So kalau kat sini X1, Y1, X2, Y2 pun boleh. Ikut awak. Awak sendiri yang label. Nak terbalik pun tak apa. Janji dia X dulu, lepas tu baru Y. Okay, so sekarang saya start dari awal. Dia kata Raja 5 menunjukkan 2 utas tali AE dan BD adalah yang selari. Okay, kalau selari maksudnya kecerunan sama. So MAE sama dengan MBD. Okay, lepas tu dia cakap diberi bersamaan garis lurus BD ialah 4X, 4Y. BD 4Y tolak 3X sama dengan 48. Okay. Dan nisbah jarak AB, nisbah BC.
kita letak atas bawah, dia per dengan 3 BC per dengan 4. Okay, so nisbah dia AB ialah 3, BC ialah 4. Okay, daripada persamaan BD dulu, 4Y sama dengan 48 tambah 3X. Y sama dengan 48 per dengan 4 tambah 3 per 4 X. Maka Y sama dengan 3 per 4 X tambah 48 bahagi dengan 4. 12. Okay, saya nak susun dia jadi Y sama dengan MX tambah C. Okay, so C untuk BD. So sekarang kita tengah cerita pasal BD kan. Okay. So C dia ialah pintasan dia yang berpintas. So BD kat sini lah. Kat sini panjang dia 12. Lepas tu dia suruh cari AE. Okay, info dia ialah M dia lah sama. M dia ialah 3 per 4. M sama dengan 3 per 4 sebab MBD ialah 3 per 4. Okay, lepas tu macam mana kita nak cari BC? Kita kena cari BC dulu. Kita kena cari BC, lepas tu baru kita boleh cari AB. Sebab yang kita ada ialah ABC. Info yang kita ada. Okay, cok awak anggapkan garisan dia macam ni. So ni ialah garis Y, ni ialah X, ni ialah Y. Ni ialah Y, ni ialah X. Okay, sini ialah 12. Okay, sini ialah kita tak tahu B. Yang kita tahu kat sini ialah pintasan X. Okay, ni D. Okay, pintasan X ialah Y sama dengan 0. So, kita ambil daripada garis BD, kita jadikan dia Y sama dengan 0. So, Y sama dengan 3 per 4X tambah 12. 0 sama dengan 3 per 4X tambah 12. Negatif 12 sama dengan 3 per 4X. Negatif 12 bahagi dengan 3 per 4 sama dengan X. Maka X akan dapat negatif 12 darab 3 per 4. Bahagi. Negatif 12 bahagi 3 per 4. Negatif 16. So B ialah negatif 16. Okay. Tapi kalau dekat sini, kalau dalam gambar rajak ialah dia bukan negatif 16. Dia 16 saja. So BC ialah 16. Panjang BC ialah 16. Guna warna ni. BC ialah 16. Okay, macam mana nak cari AB? So kita akan guna dia punya yang ni. So AB per dengan 3 sama dengan 16 per dengan 4. So AB akan dapat 16 per 4 darab 3. AB sama dengan 16 per 4 darab dengan 3. 12. Okay, so AB kita akan dapat 12. Okay, kalau nak cari garis lurus AE, kita akan guna garis lurus AE. Okay, garis lurus AE. Dia ada yang macam ni. Macam ni. So keseluruhan dia ialah kat sini daripada kosong, C dia ialah kosong lah. Okay, daripada C lah tulis. Okay, yang atas ni kita tak tahu. E dia kita tak tahu. Yang ni kita dah tahu dah. Berapa? 12 tambah 16 ialah 28. Bila kita tambah dia dapat 28. E. Sini 28. So Y sama dengan MX tambah C. So ni kosong. Y kosong, X 28. Y ialah Y sama dengan, sekejap.
M tadi ialah Y sama dengan 3/4 X tambah C. Kosong, masukkan kosong dengan 28, 3/4 dia jadi negatif 28 lah sebab dia belah kiri kan. Negatif 28. Kalau ikut koordinat dia negatif 28 lah sebab dia belah kiri. Negatif 28. Darab dengan negatif 28 tambah C. Kosong sama dengan 3/4 darab dengan negatif 28. Negatif 21 tambah C. C sama dengan 21. Maka persamaan dia ialah Y sama dengan 3/4 X tambah 21. Okay. So maksudnya garis lurus AE kita dah dapat lah. Ni AE, kita dapat Y sama dengan 3X tambah 21. Markah dia dekat mana nak cari markah? M sama dengan 3/4 dapat satu markah. Lepas tu Y sama dengan AC dia kita dapat 21 tadi. 28 ni kita dapat. C dia 21 ni dapat satu markah. Jawapan I satu markah. Dia 3 markah je. Soalan panjang tapi 3 markah je lah. So sekarang dia nak cari B. Okay, B pula dia nak cari jarak ED. Okay, so kalau kat E ni kita dah tahu dia ialah 21. Okay, sebab dia pintasan. Okay. CD ialah 12. CE ialah 21. Kalau nak DE sama dengan CE tolak dengan CD sama dengan 21 tolak 12. 21 tolak 12 akan dapat 9. 9, satu markah tu je. Jalan kira panjang tapi markah sikit. So tak berbaloi lah sebenarnya. So kalau awak nak lulus untuk trial, kalau awak jenis yang atas pagar, soalan macam ni awak tinggalkan dulu. Bila awak ada masa last sekali baru awak buat. Boleh? Okay, tak apa. Nanti kalau yang tak boleh tu, boleh try balik lah. Nanti bila awak tengok balik, nanti awak akan kena try dulu lah. Okay, lagi satu soalan. Okay, dia kata Raja 5 menunjukkan dua garis lurus yang selari GH dan KL pada suatu sata cartas dengan O ialah asalan. Okay, dua garis selari GH dan KL. GH dan KL selari. Okay, kecerunan sama. So MGH sama dengan MKL. Lepas tu dia kata diberi bahawa persamaan GH ialah 2X tambah Y sama dengan 6. Okay, GH sama 2X tambah Y sama dengan 6. Cari pintasan X bagi KL. Okay, so GH kena cari dululah dia punya M apa. Y sama dengan negatif 2X tambah 6. So MGH sama dengan negatif 2. Kalau nak garis lurus KL dan pintasan X, awak kena cari dulu persamaan dia lah. So garis lurus KL. So M dia ialah negatif 2. M
KL sama dengan MGH. MKL sama dengan negatif 2. So Y sama dengan MX tambah C. KL awak, dia tak ada KL dekat sini, dia tak ada nilai kat K, dia ada kat L. So awak guna yang kat L lah. Okay, so dia ada negatif, tak ada 10, negatif 4. Masukkan negatif 4 sama dengan negatif 2, 10 tambah C. Negatif 4 sama dengan negatif 20 tambah C. Negatif 4 tambah 20 sama dengan C. C sama dengan 16. So persamaan dia Y sama dengan negatif 2X tambah 16. Okay. So kalau dia nak pintasan X, Y sama dengan 0. So Y sama dengan, tadi kita ambil balik persamaan, Y sama dengan negatif 2X tambah 16. 0 sama dengan negatif 2X tambah 16. Negatif 16 sama dengan negatif 2X. Negatif 16 bahagi dengan negatif 2 sama dengan X. X sama dengan 8. Okay. So M sama dengan negatif 2 dapat 1 markah. Persamaan H dapat 1 markah. Kat sini 4 markah sepatutnya. Y sama dengan 0 dapat 1 markah. Jawapan akhir 1 markah. 4 markah. Okay, boleh? Okay, tu soalan terakhir lah. Okay, soalan lagi satu ni nanti cuba buat sendiri. Sebab dah 9.30. Okay. Maksudnya tajuk garis lurus sampai sini saja. Okay, sebab saya nak ajar janjang pula, okay. So siapa yang nak belajar janjang boleh stay untuk admit. Siapa yang tak nak sambung, tak nak belajar dah, okay, boleh left lah.